Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni hari Sabtu. Hari untuk saya berbelanja untuk stok seminggu lauk di rumah saya. Saya tiap-tiap hujung minggu kan, saya memang akan pergi beli barang dapur, barang masak untuk seminggu. Hari ni cuaca kat Melaka ni hujan seharian. Ni baru je berhenti ni, mendung. Dah beberapa hari hujan tak ada berhenti. Banyak juga kawasan yang banjir kilat. Jujur kat kawasan rumah saya ni tak banjir, agak tinggi tanahnya. Ni sebelum kita pergi belanja, kita nak pergi cari makan dulu. Sebab saya hari Sabtu kan memang tak masak. So kita pergi makan dulu. Lepas makan baru kita pergi beli barang dapur. Macam itulah rutin saya tiap-tiap hujung minggu. Kalau tak belanja kan tak ada lauk, macam mana nak masak? Jadi kenalah pergi belanja. Tapi sebelum tu kita nak pergi makan dulu lah. Okey, kita dah sampai dah. Inilah tempat saya selalu belanja tu, Cape Mall. Dalam ni ada family store. Family store ni harga barang dia masih berpatutan lah untuk orang-orang macam saya ni. Ini dia. Masuk-masuk je kita dah nampak roti semua. Ni kawasan ni tengok je lah. Ni aiskrim ni, siapa rasa musim-musim sejuk ni nak beli aiskrim, belilah. Ni tisu paling murah lah pada saya, RM4 je lah kalau dibundarkan. Rasa ni untuk beli untuk sarapan. Masak mi kari letak ni sedap ni. Sinilah tempat selalu saya beli barang. Ni cili-cili macam ni semua dia memang dah bungkus, dah packing macam ni kan. Kita tak boleh nak pilih, jadi kena pandai-pandai tengok. Kadang-kadang dah busuk juga. Macam sayur-sayur ni, kita kena pandai-pandai tengok betul-betul lah. Kalau tak kadang-kadang dapat juga yang berulat. Kena pandai. Dia beli untuk sarapan tu, depan tu lauk pauk tu. Ni bagian cuci pinggan. Semua tu baik pada murah sampai ke mahal. Saya selalu beli jenama ni. Satu ni boleh pakai untuk 2 minggu. 2 bekas untuk sebulan lah. Agak ramai orang hari ni. Tu susah saya nak ni. Ni kita nak beli kicap pula. Saya selalu beli kicap ni. Ada lemak manis. Cari sos tiram ni semua, kicap-kicap, sos-sos semua kat sini lah. Untuk masak. Ni jajan. Anak-anak saya sukalah beli-beli kat sini ni. Kuda-kudapan ni layankan je lah. Family store kat sini agak besar. Kat Melaka ni ada banyak ni cawangan dia. Ada beberapa tempat. Tapi saya selalu pergi kat sini lah sebab dia luas, besar. Habis dah belanja. Hari ni saya belanja tak banyak sebab masih banyak stok kat rumah, bahan-bahan kering kan. Beli setakat lauk dengan sarapan je lah. Dah habis beli semua, kita bayar. Saya malas berlengah-lengah ni. Cepat bayar, cepat balik. Okey. Ni kita dah on the way balik rumah. Saya ni kalau belanja orangnya, saya akan survey dulu pasar raya mana yang harga dia murah berpatutan. Ada banyak. Lotus pun ada, tak jauh pun dari rumah saya Lotus tu. Tapi itulah, harga dia agak mahal sikit. Jarang lah saya belanja. Kalau setakat beli satu barang, 2 barang boleh lah. Letih. Nak balik lah. Balik kan nak kemas barang lagi. Itulah rutin saya tiap minggu. Janji
dapat beli barang, boleh masak untuk sampai hari Sabtu. Selalunya hari Sabtu stok tu dah habis semua tu. Kita ni kalau nak pandai jimat, kena pandai cari pasar yang mana yang harga berpatutan. Tu malam pun ramai tu. Besok lagi hari Ahad, lagi ramai. Tu saya tak nak pergi pagi, sesak. Saya kalau orang ramai sangat, saya sakit kepala, pening saya. Tu saya pergi hari Sabtu petang, itu pun ramai juga. Kena pandai-pandai lah. Nak balik ni, kemas barang, lepas tu tidur, rehat. Macam tu je lah rutinnya tiap-tiap hujung minggu. Tak jauh dah ni, nampak masjid tu situ, si Al-Azim Melaka tu, besar. Saya kalau siang hari memang saya tak belanja, panas. Lagipun takut hujan lah besok. Kalau dah hujan tu malas nak keluar. Tu saya kalau belanja mesti petang, malam. Okeylah korang, sampai sini je lah. Assalamualaikum.